Breakfast. Tambah lagi ni balang ni pisang. Ini cangkok macam ni. Buatlah. Breakfast. Tengok ada breakfast apa. Tunjuk sikit. Dah beli semalam. Masa adik tidur. Imat. Semalam bawa balik dia tidur. Kita keluar semalam shopping barang untuk fridge organizer. So dia makan untuk sarapan. Hari ni ada hari kejohanan olahraga sekolah. Sekejap lagi nak pergilah sekolah dia. Dia masuk walk ride TKRS. Tadi nak pergi alik apa tengok dia salah ni dia tak ada nak pergi alik. Kalau bicara mari jalan. Oi no. Dan kumpul dengan masing-masing ya. Semua bersama guru. Okey, guru angkat tali. Hari ni medan. Bawa belakang itu. Bawa dulu. Hijau lepas sikit. Hijau lepas sikit. Sedia. Tahan ni, tahan. Tahan. Anchor. Tahan macam Biru okey. Hijau okey. Okey. Tahan Tumi. Sini bang. Dia belum ada jalan. Macam gini, tak jadi macam ni. Ha. Bahalang. Okey. Barang saya. Tumi tu kena tahan. Biru lepas sikit. Tumi. Biru lepas sikit. Sedia. Tahan. Aduh. Tahan. Tahan lagi. Ya Allah. Tumi tahan. Belakang kaki dua-dua adik. Dua-dua injok. Aduh. Hari ni hari sukan. Dah tak tahan dah nak tunggu dekat dengan padang. Panas gila. So kita naik ke atas bukit sikit. Bawah pokok. Teduh dah sikit kan. Tak habis lagi acara dia orang. Tengah penyampaian hadiah. Si adik masuk tarik-tarik tadi. Boleh lah dapat nombor 2. Ni tengah tunggu dia orang habis dulu. Lepas tu nak balik. Hari ni saya punya plan nak deep clean peti ais. Saya dah beli dah. Perkakasan ataupun storage untuk guna organize peti ais saya kan. Semua barang daripada Eco DIY Ninso. Nanti saya akan share balik nanti. Belum habis lagi tu kat sana. Dekat sana tak banyak pokok tak. Dekat padang tu nampak tak. Cuma semata-mata kat situ je pokoknya. So memang tak ada tempat nak berteduh. Lepas tu tahun ni pula macam save budget gila sukan sekolah tahun ni. Memang tak ada banyak yang menarik pun lah tahun ni. Nak bandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni memang tak ada. Dengan kemah ibu bapa pun tak ada. Kemah untuk murid-murid pun cuma ada 3 je. Agak kurang menarik tahun ni. Okay korang, so
Nanti kita jumpa kat rumah. Teruskan dengan deep clean kita je lah. Dah balik sampai rumah. Okay, tak masak dah sebab beli nasi tomato je tadi. RM4 satu bungkus. Dekat sekolah kan berniaga murah sikit lah. So beli 2 untuk budak-budak ada orang ni. Lepas tu tadi kita singgah Eco juga. Tambah lagi ni balang ni dengan tu. Ni apa orang kita? Macam botol ni lah, botol ni. Kaca dua-dua ni. Lepas tu beli ice cream pop. Tu si adik nak buka masuk peti. Lama tak makan ni kan, ice cream pop macam ni. Kita bekukan dulu. Nanti nak makan, pop patahkan. Lepas tu boleh makan. Kita kena beku dulu. So, jomlah kita pun nak start organize peti ais. Sebelum tu jom saya share dulu apa benda yang saya beli semalam ni. Yang lain-lain. Ni daripada lain-lain Eco dan juga Mr. DIY. Jom saya share satu-satu apa benda yang saya beli. Ni tadi balik sekolah tadi kan, balik daripada sukan tadi, saya singgah dekat Eco, nampak barang baru dekat Eco Shop. Ada jar bentuk macam ni, arch macam tu, kaca je, penutup dia tin. Ini pun untuk saya guna dekat fridge juga. 3 pieces saya ambil. Saya ambil balang tu dengan botol ni. Botol ni saya ambil 3 juga. Botol ni dia bentuk segi tepat macam ni lah. Ni boleh lah nak isi jus-jus ke, air gula ke. Sebab dia kaca, kalau nak letak air panas pun boleh. Jadi ni saya nak buat untuk letak air gula ke, ataupun cordial ke apa ke kan. Barang baru juga tau ni. Okay, lagi dekat Eco Shop ni saya ambil balang plastik. Yang ni plastik je. Yang ni dia ada banyak saiz. Ada yang saiz kecil, yang pendek kan. Dia pendek bukan kecil. Pendek lagi. Lepas tu dia ada yang sedang sikit. Lepas tu dia ada yang tinggi punya kan. Lagi tinggi ada juga kot rasa ni. Saya ambil yang ni lah. Dia lebih kurang sejengkal lah tinggi dia. Saya ambil 4 pieces. Ni pun untuk fridge juga. 4 pieces semua saya ambil. Lepas tu saya beli yang ni, jar yang kecil ni. Plastik semua. Cuma penutup dia macam putih sikit lah yang ni kan. Tak macam yang satu lagi tu. Yang ini 3 pieces RM2.60. So saya ambil 6 pieces kat dalam ni. Kali dengan bakul ni saya ambil 2 pieces. Ni untuk dalam fridge jugalah saya letak. Lepas itu dekat Eco juga saya beli ni kontainer kaca macam ni, yang airtight lah kan. Dia nampak tak, dia ada getah macam ni kan. Siapa sangka kan Eco Shop jual kontainer jenis kaca macam ni. Tebal tu kaca dia, macam yang dekat DIY punya tu kan. Tapi ni harga RM2.60 sahaja korang. Cuma dia kecil je lah kan. Kecil pun taklah kecil mana. Boleh lah kan. So saya ambil 2 untuk simpan leftover makanan ke apa ke. Saya ambil juga lah 2. Lepas tu ni air fryer punya keteh. Yang ni yang 16 cm. Ngam-ngam lah untuk saya punya air fryer. Lepas tu hari tu siapa yang cakap kat saya ada dah sodet cendawan ni kan. Okay, so saya beli lagi satu lagi. Tapi dia tak warna macam yang versi yang panjang sikit tu kan, yang dia memanjang tu kan. Kalau yang memanjang tu dia pendek. Lepas tu dia punya kayu dia lain. Bukan kayu lah, pemegang. Okay, yang ni pemegang dia macam yang saya beli dekat Shopee tu. RM3. Lagi murah dekat Eco, RM2.60 je. Lepas tu pula dia ada 2, yang panjang dengan pendek. Okay, yang ni saya ambil yang paling panjang. Yang satu lagi pendek pun tak pendek sangat lah. Pendek sikit je lah daripada ni kan. Saya rasa pendek dia sama dengan yang saya beli dekat Shopee tu. So ada 2. Senduk-senduk macam ni memang ada banyak pun tak apa. Okay, dah habis dah dekat Eco. Dah tak ada dah barang Eco. Lepas tu saya pergi Niso beli benda ni. Okay, saya ambil dulang yang boleh diputar. Ni dekat Niso. Harga dia cuma RM5 sahaja. Lepas tu dekat Mr. DIY pula dekat Mr. DIY saya pergi beli botol ni. Botol sos macam untuk kita isi sos-sos kan. Okay, ni sebab saya dah pernah beli dekat peti air saya.
Dah ada 3 dah. Guna untuk letak sos-sos apa semua. Dia senang lah sebab dia punya mulut dia besar kan. So bila kita tuang tu laju sikit dia turun. Sebab bila dah duduk dalam peti ais ni, sos-sos semua dia jadi macam pekat sikit kan. So saya ambil lah lagi 3 lagi tambah nak bagi muat dekat ruang yang pintu tu. Bagi selaras warna dia kan. So, tambah 3. Tengok budak tu. Dia punya bau sudah mandi. Dia punya panas hari ni sampai sunburn lah dia. Dah pakai baju, bahagian yang pakai baju nampak cerah. Bahagian yang tak pakai baju tu habis semua jadi hitam gelap. Memang panas betul lah tadi. Saya beli juga dekat Mr. DIY ni. Bekas ni kan. Yang ada tapis kat bawah dia tu. Ni saya perlukan juga yang saya besar. Sebenarnya saya plan nak beli dekat Eco Shop punya yang bekas yang saya pernah beli hari tu. Bekas macam ni. Macam ni kan. Saya plan nak beli bekas ni. Ni dekat Eco Shop. Cantik jugalah bekas dia. Dia ada line-line macam tu. So sebab saya simpan carrot ke apa ke semua, dia boleh bertahan jugalah kan. Walaupun penutup dia tu macam taklah terlalu kedap sangat pun kan, tapi dia boleh tahan. Kita simpan dekat peti ais. Aku nak tambah lah kononnya lagi, tapi dah tak ada stok dah dekat Eco Shop. Dah habis. Bekas dia cantik ni, stok pun dia masuk terhad je kan. So saya gantilah dengan bekas ni. So saya ambil 3 juga bekas ni. Lepas tu dekat DIY saya ambil jar ni pula. Best juga kan jar ni kan. Dia jenis cangkok macam ni kan. So saya ambil 2 yang ni. Tada! Yang ni RM6.30 je. Jenis jar kaca tebal. Tapi harga taklah mahal sangat kan. RM6.30. Kedap udara punya. Dia ada getah silikon dia. Lepas tu ni suami saya. Dia berkenan pula bekas ni. Apa bukan bekas lah ni. Mak ni RM7.30. Dia ada straw sekali. Ada straw, ada tempat nak hirup ni juga. Dia ada tangkai sekali. Gitu. Okay, so dah habis dah semua item-itemnya. Let's kita go to peti ais. Nak keluar-keluarkan dulu semua perkakasan kat dalam tu. Lepas tu kita nak cuci jugalah peti ais tu sebab dah rasa macam lama sangat dah tak cuci peti ais. Okay, so jom. Guys, belum korang tengok. Tak bercuci, dia nampak kotor sikit lah. Okay, memang dah tak terorganize dah semuanya. Main campak-campak masuk je. So kita nak organize semula. Saya keluarkan dulu lah. Bekas fresh zone untuk fruit dan vegetable dah basuh, dah bersih-bersih. So ni saya beli bakul ni untuk letak ke dalam ni. Rasanya muat lah.
boleh lah buatlah tu. Ngam-ngam je. Kita nak simpan buah kat dalam ni. Ada pelam. Pelam apa tak tahu lah, besar gila. Lepas tu ni, kau tidak letak dalam besen macam ni je. Dengan kecantang. Kita nak buat menyecah-nyecah dia. Ada lagi satu buah jambu. Sebab kita ada buat kuah rojak itu. So, kita beli buah untuk cicah-cicah lah. Okay, setai ni boleh masukkan. Untuk tingkat yang kedua ni, saya nak letak telur. Tapi di sini ni ada space lagi ni. Tak tahu lagi nak letak apa. So, kita biar dulu. Untuk tingkat yang ketiga tu, ni saya nak letak yang ni. Yang ni saya plan nak letak daun-daun. Macam daun sup ke, daun bawang ke, kari ke. Semua yang bukan besar-besar. Sebab kalau kita beli dekat pasar raya kan, pack dia kan banyak dapat kan. So kita kena ada bekas yang luas sikit untuk letak. Okay. Tapi sebabkan saya tak restock lagi daun-daun semua tu, so kita cuma basuh dan letak je lah dulu. Ni ada daun lagi yang kita nak letak. So kejap lagi nak pergi beli, nanti kita letak. Yes, yang bahagian atas tu kita akan letak ni lah. So balang kecil-kecil ni kita akan letakkan kat sini. Dia boleh muat 5. So ada extra 1 yang tak boleh letak. Ini saya nak buat letak bahan-bahan kisar. Ok, ni semua saya tak isi lagi lah. Sebab nak organize dulu, tengok kedudukan dia. Lepas tu baru saya restock dia. So dekat bahagian sini kita biar kosong untuk leftover. Sebab ni bahagian chiller kan. Sekarang saya nak susun dekat bahagian pintu pula. Untuk rak yang bawah ni, kita akan letakkan jar yang ni. So ni saya nak basuh dulu. Okey, kedua ni kita akan letakkan botol-botol sos. Ini susu pekat, kita beli yang jenis packnya. So memang perlukan 2 botol ni. Sebab dia 2,5 kilo kalau tak silap. Botol ni dia boleh muat kilo je, 1 kilo lebih macam tu lah kan. Sebab dia apa 1 liter. Dia 1 liter. Ni yang dah kita gunakan ni sos tomato dengan sos tiram. Next, kita nak buat isi mayonis. Nak kena letak label juga ni.
Takut dia orang tertukar dengan susu kan. Cuma susu ni nampak kering sikit kan. Yang ni sebab betul-betul off-white. Harap-harap dia pecam lah. Otolas, kita letak sos. Okay, dah settle dah semua sos-sos. Tomato dengan cili nampak lebih kurang kan. Macam kena level juga lah. Takut diorang tersilap ambil. Next untuk rak yang berikutnya, sini kita akan letakkan jar ni. Yang ini saya nak buat stok sambal belacan dengan cili kicap. Kita tak buat stok lagi, kita nak arrange dulu. Okay, next yang bahagian atas ni. Okay, next rak yang ni pula. Dia rendah sikit, so kita guna yang ni. Sini. Okay, rak last untuk kita letak ni botol-botol ni. Macam ada space. Okay, so beginilah hasil organize-nya. Yang atas tu bateri habis pula. So dah siap susun-susun dekat dalam fridge. Ni bahagian ni sajalah, peti bawah chiller. Okay, dekat sini saya dah buat dah segala paste-paste-nya. Ni bawang-bawang kisar lah. Bawang putih kisar, halia, onion, bawang putih blender. Ni bawang putih blender. Okay, lepas tu dekat sini ada tempoyak, petai jeruk. Lepas tu belakang tu banyak stok tempoyak, bawa balik daripada kampung. Kita sorok belakang tu lah. Lepas tu kat sini ada fish cut fish ball. Ni ruangan leftover kan. Tapi tak apalah, sebab ada benda nak diletak, kita letak lah. Okay, tu ada lagi petai mentah yang kita dah kopek-kopek masuk dalam pack macam tu. Ada lagi lah butter dengan cube. Lepas tu dekat bahagian jar ni, ni dah kita letak cili kisar, kunyit hidup, tomato, bawang besar yang dah kupas. Lepas tu dengan halia. Lepas tu kat bawah tu ni ada daun salad. Lepas tu dua lagi tu kita letak je dulu. Ada bawang kecil dengan bawang putih. Lepas tu ada daun bawang. Lepas tu bawah tu kosong. Letak daun-daun jugalah yang kita nak beli nanti kan. Tu kat bawah-bawah sini ada timun, cili, limau. Ini kosong untuk letak apa-apa nanti. Lepas tu ni stok apa tu, asam keping. Kita beli banyak air tu daripada kampung. Lepas tu sini telur. Okey, kita cuma stok bahan bumbu saja. Okey, sini buah-buah. Bahagian tepi sini ada kerisik, ikan kering, sampah pula kat bawah tu. Lepas tu ada ikan bilis, ada asam keping yang kita guna. Yang ni saya nak buat letak serai. Okey, bahagian atas sini botol sos semua ni. Ni ada susu.
mayo, sos cili, sos tomato, sos tiram. Lepas tu dekat bahagian sini, ni kuah rojak, ni sambal belacan. Kita dah buat dah stok sambal belacan. Lepas tu dekat sini ada ni cili potong, cili kicap potong. Ni memang favourite suami lah. Okay, lepas tu kita buat sambal kicap juga. Kalau buat sup-sup ke boleh makan kan. Yang ni yang kosong ni saya nak buat cili jeruk. Tapi cili tak beli lagi. Okay, lepas tu dekat area sini pula, ni ada lebihan susu cair. Kita bubur je lah dalam ni dulu. Tak tahu nak guna untuk apa lagi ni. Kalau nak buat nasi tomato ke apa ke kan, boleh guna. Lepas tu ni ada air gula. Kita letak air gula kat dalam ni. Lepas tu belakang tu kicap. Kicap kita ganti masuk dalam botol tu. Sebab botol ni kosong dekat dalam troli dekat kabinet kan. So kita guna untuk letak kicap lah. Okay, so itu sajalah. Peti atas memang sentiasa kosong. Peti atas ni saya nak buat ni lah untuk air batu ni. Apa ni? Apa benda kat dalam ni? Oh, dia letak dia pergi letak ice pop dekat sini. Macam-macam lah. Ni saya plan saya nak tambah apa namanya benda alah ni, yang kita buat ketuk ais ni kan. Benda ni selalu orang buat jadi ball. Tapi serius korang, senang buat ketuk ais dalam benda ni. Yang ni yang beli kat Miso, yang ni beli kat Eco. Tapi yang Eco tu lagi senang sebab dia lembut sikit plastik dia. Yang ni dia keras sikit plastik dia. Kalau nak keluarkan ketuk ais tu dia macam leceh sikit lah. Ni ais pop beli tadi. So dekat ruang peti beku ni, freezer ni memang untuk aiskrim, air batu, macam tu je lah. Memang tak ada apa, kosong. Sebab kita beli hari-hari. Okay korang, so dah malam dah. Kita stop video kita hari ni. Sampai sini je. Nak pergi mandi apa semua. So see you next video, bye bye.